Dah. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam, Miss. Jangan bersemangat je. Okey, semua dah breakfast? Sudah. Boleh saya tahu breakfast apa? Mi. Makan mie? Ya. Mi goreng. Mie goreng? Ya. Lagi belakang. Okey, baik. Jadi, siapa yang bertugas hari ini? Ina. Ini boleh sapu kelas ke? Tidak. Tadi saya masuk kelas, saya tengok ada sampah dekat tepi-tepi. Tersicir. Tak apa. Nanti kalau balik kelas, sebelum balik kelas, pastikan semua kemas, okey? Miss. Okey, baik. Jadi awak dah tengok kehadiran depan ni. Awak boleh scan ya. Sudah, Miss. Sudah. Okey, tarikh hari ni 7 Mei 2025. hari Rabu. semua hadir kan? Ya. Okey, baik. Okey, sebelum kita start, saya nak tanya. Siapa tahu tajuk kita hari ni? Tajuk pembelajaran kita hari ni? Saya baru nak tulis. Tajuk kita adalah pengenalan kurung moden. Jadi saya nak tanya, ada siapa tahu tentang kurung moden ataupun pernah guna baju kurung moden? Benar. Jadi awak tahulah apa itu baju kurung moden? Okey, baik. Saya akan sentuh tujuan yang pertama ya. Hazwani, boleh bacakan tujuan yang pertama kita? Boleh, Miss. Yang pertama, terangkan pengenalan baju kurung moden. Nyatakan peralatan bola. Yang kedua, Nyatakan peralatan mendraft bola. jadi kita pergi ke tujuan kita yang pertama. Definisi kurung moden. Okey, yang pertama, baju kurung moden merupakan evolusi daripada baju kurung tradisional yang mengalami perubahan dari segi potongan. Awak faham ke apa yang dimaksudkan kat sini? Tidak. Yang sebelah ni faham? Tak. Okey, maksudnya sebelum baju kurung moden, dia adalah baju kurung tradisional. Baju kurung tradisional, awak tahu itu baju kurung apa? Tahu. Tradisional. Baju kurung tidak tahu. Baju kurung tradisional adalah baju kurung pada zaman dulu-dulu yang nenek-nenek mak awak selalu guna. Awak semua tak tahu kan macam mana rupa dia? Kalau saya lukis mesti awak semua tahu. Ya, saya tahu kebaya je. Saya tahu cukup. Boleh nampak ke apa yang saya lukis? Boleh. Ada titik. Kita tahu. Tahu macam mana baju kurung tradisional? Ada titik. Sekolah. Ya, betul. Sekolah lama. Okey, baju kurung tradisional ini yang main utama untuk baju kurung tradisional. Kalau awak tengok baju kurung moden, dia ada ni tak? Tiada. Itu yang membezakan dia. Jadi poin yang kedua, mempelbagaikan jenis rekaan leher, lengan baju dan kain sarung. Bila awak tengok dekat baju kurung tradisional, macam mana dia punya leher? Bulat. Kalau baju kurung moden, dia ada banyak kan? Ya. Tapi kalau baju kurung tradisional, awak tak boleh nak ubah dia punya leher. Lehernya hanyalah bulat sahaja. Jadi untuk lengan, awak boleh tengok ni lengan fashion apa? Padanan rata. Yes, betul Cik Ida. Ini adalah lengan biasa, lengan padanan rata. Tapi nanti saya akan tunjukkan ciri-ciri untuk lengan kurung moden. Lengan kurung moden ada banyak jenis. Begitu juga dengan kain sarung. Kalau awak tengok dekat gambar, kain sarung dia berbentuk kain Batik. yes, lipat batik. Tapi untuk tradisional yang baju sekolah budak guna tu, dia hanyalah kain kipas tepi. Semua pernah guna kan? Kain kipas tepi, tahu kan? Ya. Okey, jadi saya pernah tunjuk, okey? Okey, untuk poin yang ketiga adalah labuh dan potongan badan mengikut keselesaan
si pemakai. Apa maksud dia labuh dan potongan badan? Ikut body. Jadi awak boleh tengok, kalau baju kurung tradisional, dia punya labuh dekat paras lutut je kan? Tapi kalau awak guna baju kurung moden, awak boleh adjust dia punya labuh. Kalau awak nak dekat paha, boleh. Kalau nak bawah sikit pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk kurung tradisional, awak tak boleh nak ubah. Dia hanya paras lutut sahaja. Boleh faham? Okey, jadi kalau awak faham, saya nak tanya, kurung tradisional, dia boleh ubah tak dia punya design? Tidak. Boleh ubah tak dia punya design? Kalau untuk leher, dia punya leher macam mana? Kalau untuk lengan? Dan kalau untuk sarung? Yes, tapi kalau kurung moden awak boleh? Awak boleh ubah. Awak tahu kan Linda? Yes, awak boleh ubah. Jadi kita pergi ke seterusnya. Dah si connect lah. Sekejap ya, ada masalah teknikal. Okey, yang saya pakai ni adalah kurung moden, ciri-ciri kurung moden. Okey, yang saya pakai ni adalah kurung moden, ciri-ciri kurung moden adalah dia ada sponge dekat bahu. Okey, and then kaki dia sangat cantik, laser. Belakang ada zip, ada kat juga. Dan dia punya kain bawah dia adalah kain lipat batik. Okey, so dia punya kain sangat cantik dan laser. Jadi apa yang dia tunjuk kat sini? Ciri-ciri. Yes, betul. Dia nak tunjuk ciri-ciri kurung moden. Okey Linda, apa ciri-ciri yang pertama? Zip di bahagian belakang atau dirusuk. Okey, yang kedua? Span bahu. Yang ketiga? Lisu pemadan atau cengkung. Yang keempat? Dipadankan dengan kain sarung berbagai potongan. Dan yang kelima? Leher dan lengan berbagai rekaan. Okey, untuk poin yang pertama, zip di bahagian belakang atau bahagian rusuk. Siapa tahu apa itu rusuk? Yes, bahagian tepi. Kalau awak biasa tengok baju kurung moden yang awak guna tu kan, selalunya zip dekat belakang, betul? Ya. Tapi kalau ada yang jenis lain, dia ada zip dekat bahagian tepi ni. Pernah tak tengok baju Melayu slim fit? Pernah. Yang lelaki punya. Ya. Ada zip tepi kan yang lelaki? Betul. Okey, jadi perempuan pun, baju perempuan pun boleh guna zip bahagian tepi. Dia tak semestinya untuk belakang. Kalau zip depan pun ada, tapi zip depan tu dia utamakan yang untuk untuk ibu menyusukan anak. Awak nak guna pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, jadi yang kedua adalah span bahu. Pernah guna baju yang ada span bahu? Pernah. Selesa tak? Tidak. Awak tahu tak apa kegunaan span bahu tu? Yes. Yes, betul. Actually dia taklah wajib untuk dekat baju. Tapi kalau awak punya bahu yang jatuh, bagus untuk awak guna span ni. Sebab kalau bahu yang tinggi, awak tak guna span pun tak apa, sebab bahu awak dah tinggi, dah cantik kan? Yes, kalau bahu awak jenis jatuh, awak kena guna. Untuk mencantikkan lagi awak punya baju kurung? Boleh. Okey. Yang ketiga adalah lisu pemadan. Siapa tahu itu lisu pemadan? Tak. Tidak. Tidak. Okey, lisu pemadan dia berbentuk macam ni. Dekat belakang baju awak tu, tahu kan? Tahu. Lisu cekung pula dia berada di tepi, di bahagian dada. Dia sama jenis tapi dia berada di tepi, ini dia berada di belakang baju. Tak, area dada. Tahu tak awak apa kegunaan lisu ni? Untuk menampakkan reka bentuk. Untuk menampakkan body shape. Yes, betul. Kalau awak tak nak guna lisu pun boleh. Nak guna lisu pun boleh. Cumanya kalau awak guna lisu, dia boleh nampak cutting baju awak tu lebih cantik. Kan biasanya kurung moden memang ada guna lisu. Tapi kalau kurung ni, dia tak ada guna lisu. Dia memang jenis longgar dan dia tak ada zip ya. Okey, boleh faham? Okey, lisu pemadan dekat mana? Dekat dada dan belakang. Dekat bahagian belakang. Lisu cekung? Dekat dada. Mana yang sebelah ni? Saya tak dengar suara awak. Okey.
Yang keempat adalah dipadankan dengan kain sarung. Kain sarung ni dia ada banyak jenis, betul Linda? Betul. Okey, boleh awak bagi tahu apa juga jenis-jenis kain sarung? Skirt lipat belakang. Lagi? Kipas tepi. Ya, dia ada banyak. Actually dia ada banyak. Duyung, peplum, kipas belakang, skirt airline. Boleh masukkan dia semua dalam kurung moden. Tapi dalam tradisional boleh tak? Tidak. Yes, tak boleh. Okey, jadi saya tahu awak dah faham. Okey, yang terakhir adalah leher dan pelbagai rekaan. Kalau kurung moden, leher dia boleh diubah suai tak? Boleh. Boleh. Contoh-contoh leher untuk kurung moden? B-shape, sampan. Tak apa, saya lukis. Ada mata. Ya, betul. Yeay, Linda. Cakap musang. Retro tu untuk jersey. Ya, retro. Okey, kalau yang ni? Yes, V-shape. Kalau yang ni sampan. Yang ni adalah leher bulat. Awak boleh je buat mana-mana design yang awak suka. Okey, faham? Alright. Okey, kita pergi kepada seterusnya adalah jenis fabrik. Awak tahu apa itu fabrik? Tahu. Yang sebelah ni saya terdengar lah suara awak. Olivia, awak tahu apa itu fabrik? Yes, betul. Okey, jadi untuk yang pertama adalah kain Sutera. Okey, Azwina, boleh awak baca apa yang berkenaan dengan kain sutera? Kain sutera, tekstur yang licin dan lembut, kain yang sangat selesa, kain sejuk dan nampak mewah. Awak faham ke apa yang awak baca ni? Faham? Tak faham. Okey, jadi saya terangkan. Dekat gambar ni, apa yang awak boleh nampak? Kain yang sutera. Yes, dia punya tekstur yang licin dan lembut. Okey, biasanya kain sutera ni, biasanya untuk pengalaman saya bekerja dekat tempat jahit kan, kain sutera ni biasanya datin-datin yang guna. Sebab dia orang ada tempah khas dekat kilang kain sendiri. Sebab kain sutera ni dia jenis susah nak dapat dan harga dia adalah tinggi. Jadi biasanya YB, datin-datin dia memang akan tempah kain sutera ni. That's why kita jarang nampak orang guna. Boleh faham? Faham. Yang ni take note nah sebab ada keluar exam nanti. Okey. Boleh? Boleh. Okey, yang kedua adalah kain kapas. Tahu tak apa itu kain kapas? Tahu. Yes, yang awak selalu guna untuk ke kelas. Itu adalah kain kapas. Jadi saya nak Rahilia baca. Permukaan fabrik yang lembut, tampak kemas dan selesa, tidak melekat pada badan, anggota badan. Okey. Awak faham tak apa yang dimaksudkan dengan tidak melekat pada anggota badan? Faham. Contohnya? Kalau berpeluh, dia tak lekat pada badan. Yes, betul. Kalau awak berpeluh ataupun kain cotton tu basah, dia tak nampak sangat. Melainkan kalau awak pakai kain jersey untuk awak bersukan tu. Awak perasan tak kalau awak berpeluh, baju tu basah? Berbau. Yes, kain itu berbau. Jadi yang seterusnya adalah kain satin. Saya nak Puteri Ida baca. Tekstur yang lembut, penampilan yang mewah dan elegan, memiliki jatuhan kain yang cantik. Yang ni saya nak awak faham sebab yang ni ada keluar kat dalam kertas tugasan awak nanti, boleh? Boleh. Dan saya akan tanya beberapa soalan. Boleh. Okey, awak faham tak apa dimaksudkan dengan kain satin tu? Faham. Dia kain yang macam mana? Yang berkilat. Jenis jatuh. Okey, jadi ya, betul. Jadi, yang dimaksudkan dengan memiliki jatuhan yang cantik tu, contohnya kalau awak buat baju dekat tukang jahit kan, awak request awak nak buat kedut, awak nak buat bahagian draping yang untuk macam pengantin tu, kalau awak guna kain satin, dia jatuhan dia yang cantik sebab kain dia lembut. Okey, contoh kalau awak buat kedut menggunakan kain kapas. Sesuai tak? Sesuai. Cantik tak dia punya jatuhan? Dia kembang. Tak, dia akan nampak keras. Okey, dia akan nampak keras. Awak dah faham? Ada apa-apa soalan untuk jenis fabrik? Kalau saya tanya awak memang boleh jawab? Boleh.
Yang sebelah ni mengantuk ke? Saya tak dengarlah suara awak. Boleh, Oli? Boleh. Okey. Kain sutera ni nak dapat dekat mana? Panggilan tertentu je. Yes, betul. Jadi, Bu Cik Ida, faham? Faham. Okey. Okey, selesai untuk tujuan kita yang pertama. Yang kedua adalah nyatakan peralatan Baju kurung model. peralatan mendraft pola. Okey, kalau awak tengok dekat sini, yang pertama adalah pembaris lurus. Pernah tengok tak pembaris lurus? Pernah. Yang 24 inci ni punya. Panjang. Adakah dia pembaris yang kita selalu guna dalam kelas? Tidak. Tidak. Jadi awak pernah tengok lah. Nah. Okey, apa kegunaan dia? Guna membuat barisan lurus dan melengkung. Ya, betul. Yang ni penting dalam kalau awak nak drafting pola. Contohnya kalau awak tak ada pembaris lurus ni, macam mana awak draft pola betul? Sebab kalau awak nak draft pola, dia memang banyak gunakan garis lurus. Okey, untuk yang kedua adalah Baris lengkung. okey, Lukman, apa kegunaan dia? Pembaris lengkung. Digunakan untuk membuat lengkungan pada Kertas pola. kertas pola. Okey, maaf ada typo sedikit. Okey, awak dah tengok pembaris melengkung ni. Contohnya dia guna pada bahagian mana? Awak tahu tak? Bahagian tengah. Bahagian Lengkung. Tak apa. Saya akan tunjukkan ya. Okey, kalau awak nak buat bahagian pinggang ni, awak guna pembaris apa? Lengkung. Yes, betul. Sebab pinggang awak lurus ke? Tidak. Pinggang awak ada shape, betul. Jadi awak kena guna pembaris melengkung. Awak tak boleh guna pembaris lurus. Nanti kalau awak tempah baju dekat tukang jahit kan, kalau awak minta awak punya pinggang tu ada, awak punya baju tu ada shape. Lepas tu tapi dia buat untuk garis lurus. Apa awak rasa? Kecewa. Yes, betul. Sebab dia tak dapat nak apa tu? Yes, dia tak dapat nak buat apa yang awak nak. Okey, yang ketiga adalah Kertas pola. apa kegunaan kertas pola, Nina? Kegunaan kertas pola? Gunakan untuk Awak tak nampak? Kawan awak sebelah boleh tolong? digunakan untuk menakar pola baju berdasarkan ukuran badan. Okey, contohnya kalau tak ada kertas pola, awak boleh drafting pola tak? Tak boleh. Dia diibaratkan macam main character of drafting pola. Kalau tak ada kertas pola, awak tak boleh draft. Boleh tak awak draft guna kertas A4? Tidak. Apa beza dia? Besar. Yes, sebab awak nak drafting pola, awak mesti guna kertas yang besar. Awak tak boleh guna A4. Okey, untuk peralatan yang seterusnya adalah penting tak pita ukur ni? Apa kegunaannya? Mengukur bahagian badan. Yes, betul. Macam awak ambil ukuran badan customer kan? Atau siapa-siapalah, awak guna pita ukur betul? Tapi lepas tu kalau awak nak drafting pola, boleh tak awak tak guna pita ukur ni? Yes, sebab kalau nak drafting pola tu, contoh awak nak nak buat bezanya, kalau awak guna pembaris boleh, tapi bezanya adalah pembaris ni kadang inci dia tak sama dengan pita ukur. Jadi apa-apa pun awak kena guna pita ukur. Ya, lebih selamat. Lepas tu awak kena guna bahagian yang inci. Tahu tak bahagian yang inci tu bahagian apa? Bahagian yang tengok nombor yang besar tu adalah bahagian inci. Pada nombor yang kecil tu adalah cm. Sebaiknya awak guna yang inci untuk awak lebih faham. Boleh? Yang sebelah boleh? Okey. Untuk peralatan seterusnya adalah pensel. Boleh tak kalau saya nak awak drafting pola awak guna pen? Tidak. Contohnya kalau awak guna pen, lepas tu awak ada kesalahan pada pola tu. Macam mana awak nak padam? Takkan awak guna caution tape, betul? Yes. Jadi awak kena guna pensel. Okey, yang last sekali adalah Pemadam. penting tak pemadam ni? Penting. Betul. Okey, maaf saya lupa explain. Kan awak guna pensel. Saya nak tanya, boleh tak awak guna marker? tidak. Tidak. Sudah. Boleh.
Yes, awak boleh guna marker bila pola awak dah siap. Sebab kan kalau lepas pola siap awak nak gunting lagi kan. Kalau awak drafting pakai pensel je kan halus, awak nak gunting pun tak nampak betul. Jadi awak boleh guna marker untuk kemasan akhir pola. Boleh faham? Boleh. Jadi boleh guna marker tak? Boleh. Tapi untuk buat dia yang awal-awal tu boleh guna marker tak? Guna? Pensel. Okey. Nanti saya tanya soalan boleh jawab ya kalau semua faham. Boleh. Okey. Ini adalah kertas penerangan, jadi saya nak awak scan. Sebab yang dalam tu awak baca, akan ada keluar exam dan saya akan tanya soalan. Semua scan? Sudah. Saya bagi awak masa 5 minit untuk awak baca semua kertas penerangan ni. Boleh? Boleh. Kalau tak ada soalan boleh tanya ya, jangan takut. Tanya aja. Kalau salah, saya akan betulkan. Okey, selamat membaca. Kejap. Okey, ada soalan tak berkenaan kertas penerangan? Ya ke tak ada soalan? Ada. Saya Miss. Ya, apa soalan awak Hazwani? Kalau nak buat baju kurung scallop, kain apa yang sesuai? Kalau awak nak buat baju kurung scallop. Okey, seperti yang saya tunjuk tadi, kain yang jatuhan dia cantik. Ingat lagi tak kain apa? Yes, itu sesuai untuk scallop. Kalau awak nak buat scallop, guna kain jersey sesuai tak? Tidak. Yes, that's why awak kena guna kain Satin. Kalau awak nak contoh awak tempah baju kan, awak nak design yang draping, awak nak design nampak kipas, berkedut, solutionnya adalah kain satin. Kain satin sesuai untuk jenis, untuk semua baju. Okey, ada lagi soalan? Tidak. Jadi saya ada soalan nak beri dekat awak. Tadi awak cakap faham kan? Awak boleh jawab. Okey, baik. Saya nak tanya untuk soalan yang pertama. Nyatakan 3 ciri-ciri kurung moden. Siapa boleh jawab? Saya. Hazwani lagi. Okey, sila berdiri dan jawab. Baik. Yang pertama, zip di bahagian belakang dan atau rusuk. Yang kedua, span bahu. Dan ketiga, lisu pemadan atau cekung. Yes, betul. Betul bukan? Jadi awak tahu apa kegunaan span bahu? Tahu. Apa kegunaan span bahu tadi? Untuk menaikkan bahu. Yes, betul. Dan lisu pemadan pula, lisu pemadan berada di belakang. Dan cekung berada di depan. Dekat area? Yes, jadi awak dah faham ya. Okey, untuk soalan yang kedua. Jika anda ingin menghasilkan kurung moden untuk majlis perkahwinan, fabrik apakah yang sesuai dan mengapa? Siapa boleh jawab? Saya Pucik Ida, sila berdiri dan jawab. menggunakan fabrik satin kerana ia memberi kesan yang mewah dan elegan. Yes, betul. Satin ni dia ada banyak jenis sebenarnya. Tapi kalau untuk yang pengantin, beta awak guna bridal satin. Kalau kita tengok satin yang biasa tadi, dia ringan. Tapi kalau guna bridal satin, dia berat. Bridal satin hanya untuk majlis perkahwinan, hanya untuk pengantin. Dan baju lelaki untuk baju slim fit tu pun, dia guna bridal satin. Boleh faham? Faham. Okey, saya tanya apa satin yang digunakan untuk pengantin? Bridal satin. Yes. Okey, nampaknya awak semua dah faham. Jadi, saya nak bagi tugasan. Dalam kertas tugasan ni, siapa? Dia mengandungi 4 soalan. Jadi, saya nak awak jawab ke 4 soalan. Tanpa ada tinggal satu pun. Boleh? Boleh. Okey, saya bagi awak masa 5 minit untuk awak jawab semua. Okey, Mi. Kalau tak faham boleh tanya. Azwina, kalau tak faham boleh tanya ya. Okey, Mi. Cepat. Ada masalah ke awak nak jawab kertas tugasan tu? Tidak. Senanglah, Miss. Ya ke? Nanti yang fahamlah apa yang saya sampaikan.
Kalau sudah bagi tahu ya. Sekejap lagi. Okey. Take time. Sudah, Miss. Dah semua? Dah. Sudah. Siap. Siap. Jadi saya nak ambil balik awak punya kertas. Oli sudah siap? Sudah. Sudah. Bagus Oli. Okey, apa yang kita dapat dalam pembelajaran ini adalah Pengenalan baju jubah. yes, jadi awak semua tahu kan apa itu pengenalan baju kurung moden? Betul? Yang kedua adalah peralatan mendraft bola. Kalau saya tanya boleh jawab? Boleh. Okey, saya nak tanya apa dua peralatan mendraft bola? Membaris. Kita ukur. Yes, betul. Lepas tu saya nak tanya untuk pengenalan baju kurung moden, adakah baju kurung moden ni, baju kurung tradisional dia boleh ubah? Tidak. Kalau baju kurung moden, Boleh. baju kurung tradisional? Tak boleh. Yes, jadi awak kena faham benda tu. Boleh? Boleh. Okey, itu saja dari saya. Miss, ada Sem- soalan? Ya, ada soalan? Ada. Boleh ajukan? Boleh. Bagaimana cara menjaga kain les supaya tahan lama digunakan dalam kurung moden? Siapa pernah pakai baju les? Saya. Tahu tak les tu apa? Tahu. Macam mana rupa dia? Ada batu-batu kan? Okey, saya nak tanya, kalau awak beli baju yang ada les tu, yang berbatu-batu tu kan, boleh tak awak nak cuci letak dalam mesin? Tidak. Kalau awak letak dalam mesin, apa akan jadi? Rosak. Yes, jadi macam mana awak nak cuci? Cuci Cuci tangan. tangan. Gosok pakai tangan. Yes, itu saja untuk penjagaan baju kurung moden yang ada les. Awak tak boleh nak masukkan baju tu dalam mesin. Awak kena guna cuci. Awak kena cuci guna Tangan. yes, betul. Anything else? No. Ada soalan lain? Yang sebelah ni faham? Faham. William faham? Faham. Okey, jadi siapa yang bertugas hari ni tadi? Saya. Puan. Awak ada buang sampah ke? Lupa tadi. Awak lupa? Alamak, tak apa. Habis kelas ni awak buang ya? Awak bertugas dengan Azwina kan? Boleh. Okey. Baik Azwina, nanti awak tolong sapu kelas. Boleh? Boleh. Tak ada bantahan? Okey. Saya nak tekankan tentang awak punya disiplin. Tadi ada yang tak hadir ke? Hari ini ada yang tak hadir ke? Semua ada, Miss. Ada yang datang lambat? Ada. Ada yang datang lambat? Selalu tak ada datang lambat? Selalu. Patut hukumlah, Miss. William, kenapa datang lambat? Sepatutnya kelas mula pukul? Sakit perut puan. Sakit perut. Awak ada inform saya tak? Lupa puan. Okey, kalau tak inform saya, at least awak inform ketua kelas. Boleh? Ya puan. Jangan awak menghilang tiba-tiba. Nanti saya syaki awak sakit. Faham. Ada lagi? Tidak. Itu je ke? Betul awak dah faham? Faham. Saya ada soalan. Apa? Untuk kurung moden tu kan kita pakai selain daripada bentuk potongan leher tu, ada bentuk lain ke Miss yang boleh kita guna untuk kurung moden? Leher ni dia ada banyak bentuk. Kalau awak nak design awak sendiri pun boleh. Awak nak buat design petak ke, nak buat design zigzag ke, air mata ke, tak ada masalah. Sebab tu ya, sebab tu adalah design awak. Awak boleh je buat apa-apa design. Okey. Untuk next class kita hari apa Azwina? Hari Selasa. Hari Selasa kan? Minggu depan. Minggu depan hari Selasa kelas kita. Jadi untuk kelas minggu depan saya akan ajar awak topik mendraft pola baju kurung moden. Okey, Mi. Boleh? Boleh. Awak ada tak alatan-alatan untuk mendraft tadi? Tak ada. Kalau yang tak ada tu boleh pinjam kat sini. Tapi kalau yang ada awak boleh bawa dari rumah. Okey, boleh. Okey? Apa tadi untuk tajuk kita next week? Pola baju kurung moden. Mendraft pola baju
Yes, betul. Semua dah bersedia untuk pembelajaran next week? Sudah. Okey, jadi saya akhiri kelas ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.